So guys, hari ni aku tengok depan mata sendiri kereta Proton IMAS terbaru, IMAS 7 PHEV. First impression aku tengok kereta ni, bagi aku memang wow lah. Paling cantik bagi aku dia punya lampu baru. Daripada sana terus sampai ke sini. So kalau korang tertanya-tanya apa itu PHEV, PHEV ni adalah gabungan petrol dan juga EV. EV sangat sesuai kalau korang nak main dalam bandar ataupun daily use. Petrol pula sangat sesuai kalau korang nak gunakan jalan jauh, balik kampung ke, travel ke. And satu lagi, kalau full charge dan juga full tank, kereta ni boleh pergi sehingga 1065 km. So bagi aku, Proton IMAS 7 PHEV ni memang sangat-sangat convenient. Walaupun model ni masih tertutup dan camouflage, tapi dia punya teknologi seriously memang menarik. Dengan Smart EDHT Electric Drive System, IMAS 7 PHEV ni guna advanced 11-in-1 dedicated hybrid system. Fungsi ni akan automatic pilih cara paling efisien untuk korang drive. Senang kata, kereta ni 80% hampir sama macam korang drive EV, dan enjin petrol pula hanya masuk bila perlu. Contohnya kalau korang nak high speed, heavy acceleration dan juga extra performance. So kalau dulu kebanyakannya orang risau nak pakai EV ni adalah disebabkan dia punya charger dan sebagainya, tapi dengan PHEV ni korang tak perlu lagi nak risau. So pada korang yang ada plan nak cari kereta yang luas, selesa, senyap dan praktikal, terutamanya yang berkeluarga, IMAS 7 PHEV ni memang sangat sesuai. Nak tahu lebih banyak lagi berkenaan dengan kereta ni, korang kena stay tune. Early bird package dan pilihan warna IMAS 7 PHEV ni akan diumumkan tak lama lagi. So korang boleh follow platform rasmi Proton IMAS untuk update seterusnya.